Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mizota Akmal binti Misnan. Hari ini saya nak kongsikan tentang reka bentuk pameran subjek warisan iaitu Laksam. Bus pameran Laksam ini menggabungkan konsep reka bentuk terbuka iaitu elemen moden dan juga tradisional. Bus ini ada dua bahagian penting iaitu bahagian permainan dan juga bahagian demonstrasi. Dari segi konsep, kombinasi tradisional dan moden dapat dilihat dengan jelas. Ciri moden diterapkan melalui penggunaan bumbung lusina yang memberikan pencahayaan semula jadi, manakala ciri tradisional pula dikekalkan melalui penggunaan elemen kayu dan juga peletakan bendera Kelantan. Selain itu, terdapat juga sentuhan elemen batik yang diletakkan pada papan tanda laksam yang besar di bahagian hadapan serta di kawasan sekitar replika. Melangkah masuk ke pameran, naratif utama yang dibawakan adalah untuk mendidik pengunjung tentang penghasilan makanan warisan ini. Sebaik sahaja masuk, pengunjung akan melihat rak bahan mentah yang dilabelkan dengan jelas, memaparkan bahan asas seperti ikan, santan dan sayur-sayuran. Bukan itu sahaja, disediakan juga poster informatif yang menerangkan cara pembuatan laksam secara terperinci dari segi proses menghasilkan mi sehinggalah kepada penyediaan kuahnya. Susun atur pula, bus pameran ini direka berbentuk L. Istimewanya, kita ada dua laluan bebas untuk keluar dan masuk, di mana pengunjung boleh masuk melalui mana-mana laluan. Jadi, pergerakan pengunjung tidak terhad pada satu jalan. Ini membuatkan pergerakan pengunjung jadi lebih lancar dan teratur di dalam bus. Aliran pengunjung bermula di bahagian hadapan di mana replika laksam diletakkan. Saiznya yang besar diletakkan di depan adalah bertujuan untuk menarik perhatian orang ramai dari jauh supaya datang ke bus kita. Selepas itu, pengunjung terus dibawa ke game area. Di sini, mereka boleh mencuba game PS5 bergenre adventure berkaitan laksam untuk menyelesaikan misi dengan mencari bahan-bahan keliling kampung. Seterusnya adalah bahagian demonstrasi iaitu demo area yang dibahagikan kepada dua bahagian. Satu untuk bahagian kuah dan satu lagi untuk bahagian mi. Di sini kita tunjukkan demonstrasi live secara realistik dan pengunjung juga boleh cuba buat sendiri. Paparan visual yang lebih realistik ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebenar bagaimana pameran warisan boleh digabungkan dengan elemen moden.